Okey, antara contoh soalan dia ialah suaikan penyataan di bawah berkaitan dengan adab dengan Allah ataupun adab dengan Rasulullah. Okey. Soalan pertama, bersalawat ke atas Nabi. Okey, bersalawat ke atas Nabi ni adalah adab dengan Allah ataupun adab dengan Rasulullah. Okey, berselawat ke atas Nabi adalah adab dengan Rasulullah. Okey, kemudian yang kedua, berdoa memohon sesuatu. Okey, kita berdoa dengan siapa? Allah ke Rasulullah? Okey, berdoa minta dengan Allah. Okey? Adab dengan Allah. Kemudian mengamalkan sunnah. Okey, mengamalkan sunnah adalah adab dengan Rasulullah. Okey, apa yang Rasulullah buat, kita buat. Itulah sunnah. Kemudian berzikir. Berzikir kepada Allah. Okey, adab dengan Allah. Kemudian membaca Al-Quran juga ialah adab dengan Allah. Okey, kena bezakan antara adab dengan Allah ataupun adab dengan Rasulullah. Boleh?